Meskipun diprediksikan bakal mudah mengalahkan Shan United petang nanti, Johor Darul Takzim JDT hendaknya berhati-hati menghadapi Shan United. Meskipun berada di posisi kedua di Liga Nasional Myanmar, Shan United dijangka bakal menampilkan corak permainan terbaik mereka untuk mengamankan 3 mata di gelanggang lawan. Pemain tengah Johor Darul Takzim JDT, Manuel Hidalgo berazam untuk beraksi sepenuh jiwa bagi memastikan kemenangan memihak pasukannya apabila berdepan kelab dari Myanmar, Shan United FC dalam aksi kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN ACC merebut Piala Shopee di Stadium Sultan Ibrahim, di sini, petang nanti. Walaupun misi utama memburu kemenangan, pemain kelahiran Argentina itu berkata, aksi menentang skuad kendalian Han Win Awong tetap mencabar dan akan mengambil sikap berwaspada dengan ancaman barisan pemain kelab dari Myanmar itu. Saya tahu di mana kedudukan saya dan ada ketika akan dimasukkan sebagai pemain gantian, namun dalam persiapan menentang Shan United sudah tentu keinginan beraksi dalam skuad utama begitu tinggi dan jika diberi peluang beraksi, saya perlu tenang dan mengekalkan konsistensi. Apa yang perlukan dilakukan jika turun beraksi? Pastinya mahu membantu pasukan merealisasikan kemenangan kerana ia penting bagi meneruskan perjuangan di peringkat seterusnya dan kami juga akan bersedia berdepan taktik permainan lawan yang akan bermain secara agresif. Mana-mana pasukan yang menentang JDT dalam saingan Piala Shopee, Liga Juara-Juara Asia Elite Akli dan Liga Super akan bermain bermati-matian dan kami perlu 100% bersedia dalam perlawanan itu nanti dan selepas menonton video corak permainan kelab dari Myanmar itu tampak pemain mereka mampu beri saingan, kata Hidalgo. Sementara itu, pemain pertahanan Shan United FC, Nanda Kiau akui terdapat jurang antara kedua-dua pasukan dan mereka perlu mengharapkan keajaiban untuk membawa pulang sekurang-kurangnya 1 mata. Katanya, banyak ruang yang perlu ditambah baik untuk pasukan khususnya di barisan pertahanan setelah pasukan dibolosi sebanyak 9 gol dalam 3 perlawanan ACC setakat ini. Kita perlu melakukan sebaik mungkin untuk mendapatkan keputusan yang positif selain tidak boleh leka dalam menangkis serangan bertali arus oleh JDT sepanjang tempoh 90 minit. Tidak dinafikan JDT salah satu pasukan terkuat di Asia Tenggara. Jadi kita perlu membuat persiapan rapi bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Kami tahu perbezaan kedalaman skuad kami, tekad kami hanya satu, kalahkan JDT di depan ribuan penyokongnya sendiri, ungkapnya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.